Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya dengan cikgu, selalu ambil minyak magnetik ora ni. Minyak digunakan untuk peribadi cikgu. Bercerita tak apa dia kebaikan dan kegunaan cikgu setakat ni, keberkesanan minyak tu pada cikgu? Bagi diri saya ni ada dua perkara lah yang saya nampak jelas sekali. Pertama sekali bila mengantuk lah. Kadang-kadang kita mengantuk sangat, tapi bila kita pakai minyak ni, selepas kita bubuh dalam tempat yang dihaskan, maka saya boleh jagalah bila nak bangkit. Pertama kali waktu subuh tu saya rasa mengantuk sangat, tapi kita pakai masa nak tidur pakai, lepas tu bila bangkit tadi dia boleh tidur panjang. Tu sedap. Maknanya kalau dulu kalau tidak sejam sekali jaga, sejam sekali jaga. Tapi sekarang kita boleh tidur sampai 4 jam terus. Jaga-jaga tak mengantuk lah. Nanti sebab tak mengantuk tu dia boleh terus tak ganggu tidur. Dia mengantuk terus tidur. Tidak mengantuk nanti saat lagi terjaga. Yang tak pakai yang ni insya-Allah. Lepas tu kalau pasal masalah kencing. Saya ni memang orang kata biasa jelah budak kampung. Jadi dengan makan ni minyak ora ni, saya dapati boleh tahan sampai 2 jam. Kalau tidak setengah jam, paling lama sejam nak terkencing dah. Tanpa boleh tahan sampai 2 jam. Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang tak tentulah, kadang-kadang bila sejuk tu dia sejam jugalah. Kalau duduklah aircon kan, dia berbeza sikitlah. Pun dapat hal lah sejam. Kalau tidak setengah jam nak terkencing, setengah jam nak terkencing. Dia cerita macam tu lah. Kencing tak lawan selesai lah masalah kencing tak lawan. Kencing jadi bukan kencing tak lawan, dia rasa nak terkencing tapi tak kencing, tak pun kencing banyak. Tapi bila kita pergi 2 jam ni, kencing betul lah. Yang ni keluarlah banyaklah juga daripada biasa. Kalau tidak kita keluar miti dia tu, berhenti dah. Rasa lega, pergi nak kencing pula. Jadi mengantuk dan juga masalah kencing lah, tak tidur. Yang tu yang ketara lah, yang nampak putih. Jadi itu saja, terima kasih.